kita sambut harinya, tarikh tu. Beza kalau kita sebut perayaan Maulid kan, kita sebut juga kan Isra Mi'raj, awal Muharram, tahun baru dan sebagainya. Hadirin sekalian, perkara-perkara itu sebenarnya yang kita sambut bukan kita sambut tarikh, kita sebut peristiwa, ya. Kita sebut peristiwa Isra Mi'raj. Adakah 27 Rajab? Ulama bersisih pandangan. Maulid Nabi betul ke bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal? Ulama bersisih pandangan, bersisih pada tarikh, bersisih pada bulan lagi. Dan persisihan itu berlaku kerana yang kita sambut, kita raikan, kita cuba mengambil faedah adalah peristiwanya, bukan tarikhnya. Yang kita sebut tarikh ini raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 hari bulan lah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Satu kalau kita kata kita beraya lagi hari kedua, hari ketiga, orang Melayu sampai 30 hari lah. Ni pantang 5 1 Ahad ni kira rumah buka saja kita sebut raya, ucap selamat raya lagi. Jadi berdosa ke tak? Hadirin sekalian, saya kira tidak ada orang kita yang beriktikad bahawa hari-hari lain selepas daripada 1 Syawal itu adalah hari raya. Kan? Semua orang faham satu Syawal itu adalah hari raya. Maksud hari raya ni hari raya secara istilahi, syar'an wa istilahan, secara syarak dan istilahnya. Raya maksudnya ada pantang larang dia, ada sambutan dia. Apa sambutannya? Kita disyariatkan dengan sunat-sunat yang ada, pakai baju baru, ada sunat mandi, di sembahyang raya, itu hukum. Ya, itu hukum. Tak boleh puasa hari itu hukum. Tahu 2 Syawal tak ada siapa kata macam tu. Kan, tak ada orang pergi sembahyang raya 2 Syawal. Nak buka buat open house, buat sembahyang raya dulu, tak ada. Surau ni pun tak buat sembahyang raya kemarin open house. Yang jadi tak ada orang yang menganggap hari-hari lain selain daripada 1 Syawal itu sebagai hari raya dari sudut syarak dan istilah. Cuma aktiviti raya itu tak selesai lagi. Ziarah menziarahi, jamu makan, jumpa berseronok, minta maaf dan sebagainya, itu balik kepada hukum adat. Balik kepada hukum adat. Jadi dalam bab itu tak ada masalah lah. Bolehlah ucap selamat raya lagi, bolehlah nak buat open house lagi, bolehlah nak kata beraya lagi, boleh. Kerana ia diambil kira dari sudut adat, bukan pada hukum asal raya. Kalau tambah raya, memang itu adalah bid'ah munkarah, bid'ah yang munkar. Tak ada siapa orang boleh kata raya tambah hari daripada 1 Syawal, tak ada. Kalau tambah itu jadi munkar. Dan dari sudut itu juga kita faham bahawa raya ni adalah ibadat. Sebab itu tak boleh rekam, sebab itu tak boleh menambah. Dah kata kalau 1 Syawal, 1 Syawal lah, mana boleh buat hari ni. Tak cukup lagi 1 Syawal, nak buat 2 hari bulan Syawal, 3 Syawal ni raya lagi, tak boleh. Kerana ia ibadat. Bila ibadat ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun bila faham had ni bab ibadat, dalam masa yang sama okey jugalah orang ustaz yang tegur kata jangan raya tak ada raya lebih daripada 1 Syawal tu, supaya kurang-kurangnya pakat sedang lah. Walaupun kita beraya lagi, tapi kita tahu bahawa yang kata raya ni adalah ibadat. Bila ibadat, dia kalau tahu kata ibadat, tak menari lah hari raya. Dulu orang budak-budak duk menari, lah ni dia heret sekali dengan mak pak dia, sekali dengan tok wan sekali pun masuk juga menari dalam TikTok dia untuk raya. Jadi pening habis kan. Jadi tua-tua, orang tua-tua, mak ayah, tok wan ni jagalah nama baik mereka kan. Kalau tengok kelakuan anak cucu pelik-pelik ni, tegurlah, jangan dia pun join sekali. Dulu
Dulu mak pak tegur anak buat pelik-pelik. Lah ni mak pak sekali join. Seronok pula tu. Jadi hadirin sekalian, dah kalau tahu itu adalah raya, kena, dan raya itu adalah ibadat, jadikanlah dia sebagai ibadat ya. Maka kita pun tahu bahawa sambutan raya itu ada suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kullu amin wa antum bi khair wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah terima amalan kita dan jadikan kita daripada minal aidin wal faizin, daripada orang yang balik kepada Allah, daripada orang yang berjaya dengan segala macam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung berkenalan dengan sahabat yang ke-14 daripada jilid yang kedua, ataupun yang ke-34 lah daripada keseluruhan sahabat-sahabat yang diceritakan. Sahabat yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani daripada seorang pengembala kambing menjadi orang-orang penting dalam pembentukan negara. Dari seorang pengembala kambing, kerana dia meninggalkan kambingnya, Allah balas kepada dia dengan kemuliaan, mendapat kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa daripada kesanggupan dia tinggal jaga kambing pasal nak mengaji, akhirnya dia jadi gubernur di beberapa negara. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita belajar dia lah. Kita kadang-kadang tu nak tinggal keadaan satu kerja kita selesa untuk agama, kadang-kadang kita rasa berat, tapi tekad daripada Uqbah bin Amir al-Juhani ini menunjukkan bagaimana bayaran yang dia dapat, balasan yang dia dapat daripada cara dia membayar ilmu itu. Dia duduk kerja jaga kambing, itulah mata pencarian dia. Tapi oleh kerana Nabi SAW mai ke Madinah ni, dia berasa rugi dia kalau tak pergi ikut Nabi, tapi dengar daripada Nabi. Dia tinggal kerja dia khusus untuk pergi mengaji, dan Allah bayar apa yang dia telah beli, kan? Allah bayar kepada dia dengan kemuliaan yang hebat, ya. Kita akan cerita tentang seorang pemuda bernama Uqbah bin Amir al-Juhani. Dia telah meletakkan cita-citanya hanya pada dua perkara, iaitu ilmu dan jihad. Inilah hidup dia. Rasulullah SAW, flashback balik cerita dia. Bagaimana Nabi SAW bila hampir sampai di Yathrib, Madinah lah. Yathrib ni nama sebelum ditukar jadi Madinah. Setelah lama berharap dan menantikannya, Nabi SAW sudah dekat dengan Madinah. Di Madinah sudah ramai para penduduk yang baik hati. Mereka dah mula berkumpul di jalanan, dan ada juga yang berada di atas bumbung rumah. Orang perempuan naik ke bumbung-bumbung nak perhati tengok kedatangan Nabi SAW. Mereka melihat daripada segenap penjuru yang ada di dalam Madinah, menunggu dan melihat Nabi SAW. Mereka menggemarkan alunan takbir, tahlil, kerana seronok menyambut kedatangan Nabi, pembawa rahmat, dan sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Anak-anak gadis Madinah yang masih kecil keluar juga pergi sambut. Mereka tepuk kompang kegembiraan. Pandangan mata mereka penuh dengan kerinduan sambil mereka mengalunkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina. Itu apa yang disebut, yang dibaca, yang diulang-ulang, yang diungkapkan oleh para sahabat di Madinah di dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, telah terbit bulan purnama atas kami, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', dari jalan yang bernama Wada'.
Wajib syukur alaina, wajiblah kami bersyukur kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh pendakwah itu pun, orang yang mendakwah ini, orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma da'a lillahi da'i, apa yang dibawa oleh pendakwah ini, orang yang mendakwah ini. Jadi syukur, kami wajib bersyukur. Seronok bertepuk. Kelihatan kenderaan Rasulullah yang berjalan tenang di tengah-tengah ramai orang, melintas hati-hati yang gembira dengan air mata kebahagiaan, senyum yang ceria menyambut Nabi SAW. Tapi Uqbah bin Amir Al-Juhani, dia tidak menyaksikan peristiwa itu. Dia tak dapat melihat kenderaan Rasulullah itu bergerak dan tak berpeluang menyambut kedatangan baginda Nabi SAW macam orang lain. Dia ada di Madinah waktu tu, tapi dia tak pi tengok Nabi, tak pi sambut Nabi. Dia apa? Dia kalut dengan kambing dia. Kalut dengan belah kambing dia. Pasal belah kambing ni tuan-tuan, Arab belah kambing, mereka tak belah di dalam perumahan mereka, mereka bawa pi keluar. Mereka pi ke padang pasir, mereka pi ke luar, pi ke bukit-bukit, ya? Tak makanlah pokok orang. Dia pergi ke bukit, dia pergi ke mana kan, petang balik mai. Ada yang petang pun, malam pun duduk di sana dengan kambing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun dia tak ada, tapi cerita bagaimana orang Madinah seronok sambut Nabi Muhammad tu sampai cepat ke kampung-kampung yang berdekatan. Khabar gembira itu akhirnya sampai juga kepada Uqbah bin Amir Al-Juhani yang dia duduk kalut dengan kambing dia di pedalaman, di kampung. Kata Uqbah, Rasulullah telah tiba di Madinah, sedangkan saat itu aku sedang mengembala kambing milik aku. Apabila aku mendengar berita kedatangan Nabi, aku pun meninggalkan hartaku dan segera pergi berjumpa dengan Nabi, sehingga aku tidak lagi peduli perkara lain. Tatkala aku menghadap Nabi, aku bertanya kepada Nabi, adakah tuan sudi menerima bai'ahku? Ya Rasulullah, sudikah kamu menerima bai'atku ya Rasulullah? Nabi SAW tanya, kamu ni siapa? Kata dia, aku ni adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, ayyuma ahabbu ilaik, tubayi'uni bai'atan a'rabiyatan atau bai'atan hijrah? Wahai Amir, wahai Uqbah, bai'at yang macam mana yang kamu nak berbai'at dengan aku? Bai'at mana satu yang lebih kau sukai? Bai'at sebagai seorang Arab, Arabiyah maksudnya Badawi. Bai'at Badawi. Badawi ni tak ikat dengan undang-undang lagi. Badawi ni pasal dia tak duduk di dalam masyarakat yang ada tamadun, maksudnya masih kasar, masih tak dengar cakap lagi. Dia bai'at kan, tubayi'uni bai'atan a'rabiyah atau bai'atan hijrah. Kamu nak berbai'at dengan aku bai'at a'rabi, orang Badawi, ataupun bai'at hijrah. Hijrah ni sama ada muhajirin ataupun ansar kan. Maka kata Uqbah, aku lebih suka bai'at hijrah. Allah, bai'at orang yang walaupun dia duduk di pedalaman buat jaga kambing, dia nak bai'at hijrah. Hijrah ni lebih ada disiplin dia, ada undang-undang lain, kena jaga ini, jaga ini, jaga ini, jaga ini. Maka Rasulullah pun berbai'atlah denganku sebagaimana bai'at kaum muhajirin. Kemudian aku menginap semalam bersama dengan Nabi, dan lepas daripada itu balik jaga kambingku balik. Cerita lagi, dia cerita lagi, kami ketika itu seramai 12 orang yang telah meluk Islam, tapi kami duduk jauh daripada Madinah pasal jaga kambing. Salah seorang daripada kami pernah kata, ni kita duduk sini jaga kambing tak ada kebaikan apa. Orang pakat duduk berebut mengaji dengan Nabi, nak dengar wahyu apa semua. Kita duduk sini kalut dengan kambing kita, tak ada kebaikan apa yang kita dapat kan. Sedangkan Muhammad, orang lebih rumun dia duduk tunggu wahyu duduk turun daripada langit, pakat duduk kutip apa belakang.
Kan? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, depa pun kata kalau macam tu baiknya setiap daripada kita ni setiap hari ada seorang daripada kita pergi mengaji, sehari balik main abang kita. Dan bilanglah, jangan sampai kita 12 semua berkat tak cerdik belaka. Duduk di sini orang nak pergi mengaji rebut, nak pergi dapat wahyu daripada langit. Tiba-tiba kita ni tak ada siapa nak pergi. Kata Uqbah, aku bagi tawaran kat dia, hampa pergi semua, tinggal kambing dekat aku. Hampa pergi semua, tinggal kambing dekat aku. Aku berat hati nak meninggalkan kambing-kambing yang masih kecil kepada orang lain. Risau nak tinggal kambing-kambing ni, kambing sendiri kan. Lepas tu nak tinggal dekat orang pula. Dan itu juga adalah mata pencarian mereka. Mereka pun pergilah menghadap Nabi, pergi mengaji seorang-seorang. Aku yang duk tunggu kambing, kan? Dan mereka bila mereka balik, aku mengaji dekat mereka. Mereka balik, aku mengaji dekat mereka. Tapi tak boleh berapa lama, sampai aku kata kat diriku sendiri, langkah bodoh celakanya kamu ni, wahai Uqbah. Apakah hanya sebab kambing yang tak gemuk-gemuk ni, dan tidak akan jadi kaya pun dengan kambing ni, sampai kamu akan kehilangan kemuliaan bersahabat dengan Rasul, akan rugi, kehilangan peluang bersahabat dengan Rasul, hingga peluang hilang peluang nak merebut ilmu secara langsung daripada Nabi. Wahyu turun dekat Nabi, Nabi habaq nak ambil jadi orang pertama yang dapat apa yang diturunkan wahyu oleh Allah kepada Nabi. Jadi nak orang nombor 2, nombor 3, orang lain pasing. Biasa hak pasing tu tak dapat semua, kan? Macam untuk main game tu lah, buah ayak timba hak depan, pasing ke belakang, dia kuih kurang. Hak ujung sini dapat ciput dia, daripada tumpah kot tengah jalan tu. Jadi hadirin sekalian, terbeza orang yang pertama dapat ilmu dengan orang tu di pasing kepada orang yang lain. Dengan sebab itu dia kata, aku tinggalkan kambing-kambing aku pergi ke Madinah, dan aku terus nak duduk di Madinah je, tak maulah duduk jaga kambing ni. Itu dia punya tekad dia. Pasal dia rasa rugi. Gitu juga hadirin sekalian ni, macam bulan Ramadan baru ni, duduk sembang dengan satu orang meninggal bulan Ramadan. Ya, tentu bulan Ramadan ni bulan yang Allah kurniakan rezeki yang luas, kan? Sehingga kan orang-orang yang susah juga mendapat manfaat Ramadan, yang rahmat yang luas daripada Allah SWT. Tapi ada satu orang meninggal ni, dia kata, tahun depan kita mau meninggal lah, nak cuti. Meninggal pun tak kaya mana pun, tapi yang teruknya dia kata apa? Tarawih terlepas, kan? Had lain ni pun dia kata jadi terlepas banyak lah. Nak kata kaya sungguh-sungguh, memang ada orang yang kaya sungguh, keuntungan besar dalam muamalat ataupun jual beli dia dalam bulan Ramadan. Tapi kawan ni dia kata apa? Berasa apa nama orang panggil, Ramadan duk mai, pulun ni tak terang mana pun dapat. Boleh lah, bukan kata tak boleh, tapi tak terang mana pun. Baiklah pulun Ramadan pula tahun depan. Dia kata begitu. Ini bukan, ini apa nama, orang tu lah, orang yang meniaga bazar Ramadan, itu rezeki Allah SWT, silakan, tidak ada larangan pun. Cuma bila orang timbang balik kan, punya kalut siang dan malam dengan urusan niaga, kena cari tu, kena cari ni, prepare, siap. Kadang-kadang tarawih pun terlepas, kadang-kadang tahajud pun tak larat, yang qiyam tak larat, Quran tak dan baca. Oh, rugilah. Kalau dia fikir macam tu, dia akan rasa rugilah. Setahun sekali je nak main peluang yang macam tu, dah main pula kita duk kalut kat lain, ya? Beginilah Uqbah bin Amir, dia risau. Muhammad dah duduk ada di sini, orang lain pekat berebut pergi duduk keliling Muhammad. Aku duduk dengan kambing aku, tak tinggal kambing, rugi aku tinggal kambing pergi mengaji. Tak terlintas dalam pikiran Uqbah bin Amir Al-Juhani, sejak dia ambil keputusan yang hebat tu, bahawa satu hari nanti dia akan jadi salah seorang daripada sahabat yang hebat ilmu dia, digelar ulama di kalangan para sahabat. Dia tak terfikir bahawa dia akan jadi seorang alim dalam bidang Quran. Dia tak terfikir bahawa nanti dia akan ditempatkan sebagai panglima dalam perang, dalam jihad. Dan dia tak dapat bayang dalam siasah politik satu masa dia akan bergelar gubernur.
Padahal dia waktu tu siapa dia? Pengembala kambing. Pengembala kambing. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bayang kepada orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah menyangka sekalipun ataupun sekadar berkhayal sekalipun dengan sebab dia tinggal kambing-kambing dia kerana nak pergi duduk dengan Nabi dia, nak pergi mengaji dengan Nabi, nak pergi dengar wahyu, nak pergi faham Quran. Dia tak pernah berkhayal sikit pun ketika dia tinggalkan kambing untuk cari Allah dan Rasul bahawa dirinya akan berada di barisan paling hadapan angkatan tentera Islam dalam peristiwa agung menakluk kota Damsyik, kota Dimashq, Syria, yang merupakan antara pusat dunia ketika itu, sehingga beliau bahkan dapat bina rumah di tengah-tengah kota besar Damsyik itu, yang daripada seorang pengembala kambing, di mana disebut berdekatan dengan pintu gerbang Tuma, bab Tuma. Tuan-tuan, Damsyik ni dia ada pintu-pintu dia, kan? Ada bab Sarije, ada bab Tuma. Syria saya boleh cerita lah. Kalau Damsyik saya boleh cerita lah, saya duduk di sana, kan? Ada bab Sarije, ada bab Tuma, ada bab Hamidiyah, ada beberapa bab pintu-pintu utama nak masuk ke kota, kan? Dan kota itu hadirin sekalian, kesan-kesannya masih ada. Dan di Syria ni dia antara negara yang masih ada waktu dulu lah, tak tahu, tak pergi lagi lepas merdeka ni. Kesan-kesan lama kota itu masih diimarahkan, kedai-kedai di dalamnya masih lagi hidup dan sebagainya. Jadi bab Tuma tu salah satu daripada pintu masuk ke kota Damsyik. Damascus kalau kita tengok hari ni besarlah, dia jadi sebuah negeri. Tapi dulu bila sebut kota Damsyik, kota. Bila sebut kota Madinah, dia kota. Kota ni maksudnya ada pintu keluar masuk dia. Itu cara kehidupan kampung dulu ataupun kota dulu. Sebab tu kalau orang pergi Madinah, mereka akan masuk, kan, petang atau akan masuk. Kalau mereka sampai lewat, esok pagi baru buka pula kota, baru boleh masuk waktu pagi. Itu bentuk kota. Dia ada tutup pintu, ada buka pintu. Jadi hadirin sekalian, dia boleh buat rumah di bab Tuma. Bab Tuma. Hari ini kalau bab Tuma itu penempatan sebahagian daripada orang-orang Kristian di Syria. Di bab Tuma ni ada beberapa gereja lah. Jadi dia lebih terkenal dengan tempat orang-orang Kristian. Walaupun orang Islam pun ramai di situ. Tapi ni bab Tuma. Dan beliau tak pernah berkhayal bahawa dirinya akan menjadi salah seorang panglima perang yang akan menakluk Mesir. Jatuh Damsyik di bawah usaha mereka. Tak sangka juga bahawa Mesir juga akan jatuh di bawah usaha mereka. Lalu dia akan jadi gubernur di Mesir. Dan dia pun tak pernah khayal bahawa satu masa dia akan bina satu rumah di pinggir gunung yang bernama Al-Muqaddam. Semua itu adalah perkara yang tak pernah terduga dan hanya Allah saja yang tahu pada waktu itu. Uqbah bin Amir selalu berdamping dengan Nabi, bagaikan beliau adalah bayang-bayang bagi Nabi. Uqbah sering menemani baginda, memegang tali kekang bagalnya. Bagal ni, bila kita sebut bagal, tuan-tuan, bagal ni dia binatang kacukan. Kacukan juga lah. Kacuk apa? Kacuk kuda dengan himar, kuda dengan keldai, jadi bagal. Bagal ni Piramli guna untuk maki orang lah. Arab, tuan-tuan ya, Arab kalau maki, Arab kalau maki dengan himar ni ataupun keldai ni, oh sakit semua lah, kira berkeli ya. Kalau panggil orang himar ni kerana berkeli semua lah. Kita panggil orang babi lah kalau marah. Hadirin sekalian, Arab dia kalau marah orang, dia punya ni himar tu sakit semua lah. Himar ni kira kata pedih semua lah. Pasal himar ni ada sejenis binatang yang, yalah, orang sebut bodoh ni. Dia ni dia tak tahan, dia tak larat terang mana pun. Orang bubuh lah belakang dia, apa pun sepatah suara keluar pun tak bunyi.
Dia tak larat nak bangkit pun dia bangkit juga. Dia tak larat nak jalan pun dia bawa juga. Arab dia guna suruh himar ni. Dia tak. Sebab itu Al-Quran sebut inna ankaral aswati la sautul hamir. Quran sebut apa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara himar. Pantat dia jarang sangat nak bunyi suara. Kalau bunyi tu orang anggap macam seh. Suara memang tak sedap. Dan dia jarang nak bunyi suara. Orang buatlah apa pun kat dia, dia tak kata apa. Allah bila panggil himar ni orang Arab marah. Yang jadi hadirin sekalian, bagal ni upgrade sikit. Piramidi guna untuk kata kat orang. Bagal ialah binatang kacukan antara kuda dengan himar. Kuda binatang kemuliaan. Bagi Arab, kuda binatang mulia. Sebab apa? Sebab kuda adalah lambang kepada kenderaan yang elok, kenderaan yang elok. Dia dianggap sebagai alat ketenteraan. Maksudnya kalau pergi perang, orang ada kuda lebih baik daripada orang yang jalan kaki. Jadi hadirin sekalian, kuda ni dia kacuk. Kuda kahwin dengan himar, keluar anak, nama dia bagal. Itu cerita lain lah, tak ada kena-mengena dengan cerita ni. Sebab bagal ni kita pun panggil orang bagal punya, nak kata kat orang ni. Dia pegang tali kekang bagal Nabi, kan, kemana saja Nabi pergi, sehingga beliau dikenali dengan Radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radif ni maksudnya orang yang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk belakang Nabi, duduk ikut Nabi. Kadang-kadang Rasulullah turun daripada bagalnya supaya Uqbah pula boleh menunggang. Kadang-kadang Nabi turun bagi Uqbah naik. Selalunya Uqbah yang akan bawa bagal Nabi, Nabi duduk di atas. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bagal tak boleh dimakan, haram. Pasal dia kacukan daripada himar. Himar tak boleh makan. Dia suci tapi tak boleh makan. Keledai nampak binatang empat kaki juga, tapi dia termasuk binatang yang haram dimakan, tak boleh makan. Jadi bila campur antara himar dengan kuda, kuda halal. Jadi bagal dia akan ambil hak tak halal. Itu apabila bercampur. Idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Bila bercampur sumber yang halal dan sumber yang haram, maka yang menang adalah haram. Jadi campur tadi, kuda boleh, himar tak boleh. Jadi kalau campur dua-dua ni jadi bagal, bagal dihukum tak boleh. Dia hukum contohlah anjing dengan kambing, keluarlah rupa kambing sekalipun tak boleh makan, pasal dia ada unsur daripada anjing. Begitulah kaedah fiqh, ya. Tapi fizikal dia bersih, suci. Fizikal dia kalau bertuh dia tak ada apa. Yang jadi najis bertuh ni hanya anjing dan babi saja, ya. Uqbah menceritakan, aku pernah pegang tali kekang Nabi, bagal Nabi di satu hutan yang terpinggir daripada Madinah. Lalu Nabi tanya kepada aku, wahai Uqbah, tak maukah engkau naik kuda, naik bagal ni menunggang? Aku hampir nak kata tak mau, tapi aku takut perbuatan itu akan menyanggah perintah Nabi. Tak maukah hang naik bagal ni? Dia kata, aku nak kata tak mau, tapi aku risau. Kalau kata tak mau, anggap macam tolak pelawaan Nabi, anggap kata macam ingkar arahan Nabi. Maka aku pun naik juga. Baiklah ya Nabi Allah. Maka Nabi pun turun bagalnya. Itu bagaimana akhlak Nabi dengan para sahabat. Akhlak Nabi dengan para sahabat. Nabi sangat santun dengan sahabat. Setiap sahabat ada memori dengan Nabi. Setiap sahabat ada cerita mesra dengan Nabi. Sebab itu Nabi ni satu orang yang, kalau nak kira ahli politik tu, ahli politik yang paling perfect sekali lah. Setiap rakyat dia ada rasa istimewa dengan Nabi, kan, setiap rakyat dia. Dan Nabi ni kalau bercakap dalam majlis, semua orang merasa macam Nabi duk bercakap dengan dia. Macam kan kita ni tuan-tuan, bila bercakap ni mata kita boleh jumpa ada eye contact dengan orang. Dan bila Nabi bercakap ni, semua orang merasa Nabi duk tengok kepada dia. Itu hebat Nabi SAW. Kita ni ada kelemahan kita. Kadang-kadang eye contact kita tu kepada orang tertentu saja. Macam saya mungkin kadang-kadang
Bila selesa sebelah kanan, kadang-kadang tengok belah kanannya, belah kiri. Pelik. Ada setengah masjid tu pakat duduk kat dinding kiri kanan. Hak duduk tengah ni muslimat. Jadi kita rajin nak tengok muslimat berbanding kiri kanan. Jadi mainan mata kita waktu cakap tu tak sehebat Nabi. Nabi dia, setiap orang dalam majlis berasa macam Nabi cakap dengan dia. Itu hebat Nabi SAW. Itu akhlak Nabi. Bagaimana setiap orang yang pernah bersama dengan Nabi rasa dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi pun turun, aku naik. Nabi berjalan kaki, kemudian aku pun turun, biar Nabi pula tunggang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada aku, tanya ke aku, wahai Uqbah, nak tak aku ajarkan kamu dua surah yang tidak ada bandingannya. Dua surah yang tidak ada bandingannya. Oh, hak ni paling seronok sahabat-sahabat ni, dapat tip-tip, dapat hadiah-hadiah istimewa. Oh, kata Uqbah, sudah tentu ya Rasulullah, aku nak. Kata Nabi, dua surah itu ialah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surah, hadirin sekalian. Kalau kita sebut surah ini, biasanya di dalam kalau kita tengok dalam azkar dan sebagainya, ini adalah dua surah pelindung diri. Pelindung diri, lindung diri daripada hasad orang, lindung diri daripada sihir, lindung diri daripada ain, lindung diri daripada segala macam kejahatan dengan muawwidhatain. Muawwidhatan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tibalah waktu salat, Rasulullah tampil menjadi imam dan membaca kedua-dua surah tersebut. Baginda kemudiannya pesan kepadaku, bacalah dua-dua surah tersebut setiap kali engkau masuk tidur dan bangun daripada tidur. Antara tempat lain kita baca qul muawwidhatan ni ialah waktu nak tidur dan waktu bangkit tidur. Jadi hadirin sekalian, boleh masuk dalam list amalan kita. Dalam zikir harian kita, jangan tinggal. Kalau boleh, lepas maghrib baca dan lepas subuh baca. Adapun waktu sembahyang 5 waktu yang lain, Zuhur, Asar dan Isya, itu nak baca silakan. Tapi maghrib dan subuh kalau boleh eloknya jangan tinggal. Kan dia jadi pelindung harian kita, siang dan malam. Uqbah kata, aku sentiasa baca doa tersebut sepanjang hidup aku. Uqbah bin Amir menjadikan cita-citanya hanya pada dua perkara, iaitu ilmu dan jihad. Bila berusaha mencapai cita-citanya itu dengan roh dan jasadnya, Uqbah sanggup mengeluarkan apa saja untuk mendapatkan peluang ilmu dan jihad. Dalam bidang ilmu, Uqbah telah mengambil daripada lubuk keilmuan, itu Rasulullah sendiri, sehingga beliau telah menjadi ahli ilmu dalam ilmu Quran dan hadis, fiqah, ilmu faraid, sastra dan syair. Beliau merupakan orang yang memiliki suara yang merdu dalam bacaan Quran. Jika malam menjelang dan alam semesta sudah menjadi tenang, Uqbah akan baca Quran dan bacaannya sangat tenang. Bacaan yang begitu indah telah membuat hati para sahabat tenteram dan seronok mendengar bacaannya. Khusyuk hati mereka sehingga berderai air mata kerana takut kepada Allah dengan bacaan Uqbah bin Amir. Pada satu hari, Umar bin Al-Khattab memanggil Uqbah, lalu sebut kepada Uqbah, wahai Uqbah, tolong bacakan kepadaku sesuatu daripada Quran. Lalu Uqbah kata, baiklah ya wahai Amirul Mukminin. Uqbah pun baca beberapa ayat daripada Quran. Manakala Umar pula menangis sehingga air matanya telah boleh basahkan janggutnya. Uqbah meninggalkan sebuah mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangannya sendiri. Waktu kitab ini ditulis, mushaf tersebut beberapa tahun yang lalu, kata pengarang, masih terdapat di Mesir, di Masjid Jami' yang dikenali dengan Masjid Jami' Uqbah bin Amir. Kata dia, kata pengarang ini, Dr. Rahman Rafat Bashar, dia kata beberapa tahun sebelum ini, yakni waktu dia tulis kitab ni, maksudnya mungkin 50-60 tahun yang lepas, mushaf yang ditulis oleh Uqbah bin Amir dengan tangan dia sendiri itu masih ada di Mesir. Pada belakang mushaf itu ditulis oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani. Mushaf Uqbah bin Amir ini termasuk mushaf tertua yang pernah ditemui di muka bumi ini. Akan tetapi kini sudah hilang, seperti banyak peninggalan berhala yang juga lenyap disebabkan oleh kelalaian kita. Itu benda-benda yang sejarah ni, kadang-kadang negara yang banyak sangat sejarah, sampai hilang benda-benda sejarah yang mahal ni.
Mesir, negara tua, peninggalan sejarahnya batu-batunya sangat tua. Masuk Syria, 1000 tahun punya cerita. Dia punya terlampau banyak bahan sejarah, sampai sebahagian besar bahan sejarah itu tak rasa sejarah dan tak dihargai. Beza dengan kita, peninggalan sejarah tu tak banyak kan. Batu-batu jumpa sikit-sikit pun kita besar kan. Sungai Batu tu jenuh korek cari nak jumpa, kerana kita bangga dengan sejarah yang lama kan. Era Kedah tua apa semua kita bangga, tapi kesannya tak ada. Korek-korek jumpa lagi pun puas hati lagi, kita pun seronok suka jaga lah. Benda tak ada, jumpa sikit jaga. Negara-negara tua yang ada ni banyak sangat, pijak je sejarah sampai tak hargai sejarah tak hargai sejarah. Kalau di Syria tu duduk pergi dulu ni, zaman Ugarit, zaman apa batu-batu, kita pergi ni tak reti tengok batu ya, pergi jauh-jauh baru tengok batu tak reti kita ni kan, bukan bidang kita tengok batu, pergi batu yang sama juga, tapi sejarahnya ribuan tahun, tapi orang tak jaga. Orang tak jaga. Itulah akhirnya hilang. Macam mushaf Uqbah bin Amir ini juga katanya hilang apabila kita tak jaga. Baik, dalam bidang jihad pula cukuplah kalau kita mengetahui bahawa Uqbah bin Amir pernah bersama dengan Rasulullah dalam perang Uhud dan beberapa peperangan sesudahnya. Beliau termasuk salah orang pahlawan yang gagah berjuang dengan susah payah dalam penaklukan kota Damsyik, sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah panglima perang yang mengetuai misi pembukaan kota Damsyik, misi pembebasan dan pembukaan kota Syam, kan? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Umar gantikan Khalid bin Al-Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah jadi ketua, Khalid turun jadi tentera. Buka kota Damsyik, jatuh tentera Rom di Syam masuk Islam. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Zaman ketika buka kota Damsyik, Abu Ubaidah panglima perang waktu itu mengutuskan satu delegasi bawa khabar gembira kepada Khalifah Umar di Madinah. Uqbah telah melalui perjalanan selama 8 hari dan 8 malam tanpa henti dari hari Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya untuk sampai ke Madinah demi menyampaikan khabar gembira itu kepada Umar Al-Faruq atas kejayaan kaum muslimin melakukan penaklukan yang besar terhadap Damsyik dan Syam. Uqbah juga adalah salah seorang panglima angkatan muslimin yang berjaya menakluki Mesir, sehingga Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, maksudnya umur yang panjang dia, selesai sampai 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Hasan ibn Ali 6 bulan, kemudian diserahkan tampuk pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Muawiyah dapat menakluk kota Mesir. Ketika mana politik dapat ditenangkan, itu tuan-tuan yang penting, politik yang tenang bagi sebuah negara, politik yang tidak terlampau sibuk dengan isu dalaman. Zaman Sayyidina Ali ni siapa tuan-tuan? Sayyidina orang yang sangat bijak, disebut dengan Babul Hikmah, pintu kepada hikmah. Sayyidina Ali ni orang bijak, orang kuat, orang cerdik, sepupu Nabi, dari sudut keturunan yang mulia. Tapi zaman dia memerintah adalah zaman orang Islam sama orang Islam bertelagah, zaman fitnah, zaman kekacauan politik dalaman. Sehingga zaman Sayyidina Ali tidak ada cerita pembukaan kota baru. Sedangkan Abu Bakar buka luah, Umar buka luah, Osman buka luah. Patutnya zaman Sayyidina Ali itu lagi pijau, tapi oleh kerana isu dalaman yang sangat genting ketika itu, pakat duk cantah nak jatuhkan Ali, nak jatuhkan orang ni, perang ni sama-sama sahabat berlaku perang, akhirnya tak pergi ke mana. Naik Muawiyah dapat setak balik, turun balik. Sebab itu zaman Muawiyah kalau kita baca sejarah agak kerah. Muawiyah agak kerah dengan orang yang menentang dia, kerah. Pasal apa? Tu nak kena setting balik, nak kena pecerah balik, betul balik setting, selesaikan isu-isu dalaman dengan kekerasan itu, akhirnya barulah boleh maju ke depan. Sebab itu zaman Muawiyah akhirnya boleh buka balik.
pembukaan. Jatuh Mesir di zaman Sayyidina Muawiyah. Zaman Sayyidina Muawiyah akhirnya boleh lepaskan tentera laut, boleh sampai ke kota Konstantinopel, sampai ke Eropah, sampai ke Turki, tapi tak berjaya lagi waktu tu. Tapi usaha tu akhirnya dapat juga takluk beberapa bahagian daripada Eropah, pintu masuk ke Cordoba ataupun Spanyol. Daripada mana? Daripada politik dalaman yang tenang. Politik dalaman yang tenang yang dapat diselesaikan dengan cara baik. Kalau kita dah bergocoh dalaman ni tak selesai dalaman, memang masalah. Nak kembang lebih maju memang jauh sekali. Jadi hadirin sekalian, zaman Sayyidina Muawiyah dapat buka Mesir, dan Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu melantik Uqbah bin Amir menjadi gubernur di sana selama 3 tahun. Amirul Mukminin kemudian yang arahkan Uqbah untuk pergi pula ke Pulau Rudus di Mediterranean. Tuan-tuan dah mula nak buka ke Eropah. Kerana begitu cintakan jihad, Uqbah menghafal banyak hadis tentang jihad di hatinya. Secara khusus beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad kepada kaum muslimin. Beliau seringkali berlatih kehebatan memanahnya, sehingga apabila beliau ingin berhibur, beliau akan berhibur dengan memanah. Ini cara dia menghiburkan diri. Tatkala Uqbah bin Amir al-Juhani sakit menjelang kewafatannya, saat itu Uqbah berada di Mesir. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiatkan kepada mereka, wahai anak-anak, aku larang hampa daripada 3 perkara. Janganlah larangan, jagalah larangan ini, ikutlah pesanan ini baik-baik. Jangan sekali-kali, pertama, jangan sekali-kali menerima hadis Rasul kecuali daripada orang yang dipercayai. Hadis ini benda mahal. Hadis ini cakap Nabi, perbuatan Nabi. Nak ambil, kena ambil daripada orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang boleh dipercayai. Bukan ambil ke tepi jalan dengan siapa je. Ini Nabi kata, kita pakai. Tak boleh. Dia mahal. Bila mahal, dia ada kriteria dia. Hak mana boleh pakai, hak mana tak boleh pakai. Disiplin inilah, ketegasan inilah yang ada pada zaman awal, sehingga dapat sampai kepada kita hadis yang sahih. Sampai hari ni kalau orang sebut hadis pelik-pelik, kita tahu, wah hadis ni tak betul. Pasal mereka jaga. Nak dapat hadis, nak dikategorikan hadis itu boleh pakai tak boleh pakai, kriteria dia sangat ketat. Orangnya mesti dipercayai, apa yang dibawa ni mesti ada panduan dan sebagainya. Pertama, nak ambil hadis, ambillah daripada orang yang dipercayai saja, jangan ambil daripada orang sembarangan. Itu dia punya standard ni kan. Jangan ambil kodanya, tak boleh. Kau jadi murah sangat. Yang kedua, janganlah berhutang. Janganlah berhutang. Meskipun hanya tinggal pakaiannya, tinggal pakaian yang tak ada jahit, boleh balut dengan kain gitu ya, jahit pun tak ada, tak apa, jangan berhutang. Lagi boleh tak berhutang, jangan berhutang. Kita hari ni dah diajak berhutang daripada seawal-awal usia. Dah diajak berhutang. Habis-habis kerja, nak masuk kerja, habis mengaji, nak masuk kerja ni kena berhutang lah. Berhutang nak beli motor, berhutang nak beli kereta, berhutang. Hidup kita dengan berhutang. Dan yang ketiga, janganlah sibuk menulis syair sehingga membuatkan hati kamu lalai daripada Quran. Sibuk dengan syair, dia ahli syair, tapi jangan sibuk dengan syair. Ya? Dalam bahasa lain hadirin sekalian, orang menyebut pesanan Uqbah ini, jangan sibuk dengan nyanyian-nyanyian, orang akan tinggalkan Al-Quran. Dan syair sifat dia begitulah. Sifat syair ni dia candu, pasal bahasa, susun bahasa dia cantik, didendangkan dengan cantik, mungkin mainan suara, mainan intonasi dia elok, jadi candu, seronok mengulang-ulang syair. Bila sibuk dengan syair, tinggal Quran yang lebih hebat daripada syair. Itu apa nama raya ni, habis-habis Ramadan hari tu, khatam Quran berapa kali ulang pula Quran, baca lagi, buka lagi Quran. Duit raya dalam sampul tu berapa kali dah ulang. Duit raya dalam sampul ni hari-hari dia ulang. Kan? Quran tak ada nak baca lagi, habis khatam tu khatam lah, selesai lah dah. Begitulah sifat syair begitu, ya. Dah dicandu,
dia akan tinggal Quran. Setelah meninggal dunia, keluarganya memakamkan jasadnya di kaki gunung Al-Muqattam, iaitu di Mesir. Kemudian keluarganya mencari-cari harta peninggalan Uqbah. Rupa-rupanya beliau hanya meninggalkan lebih daripada 70 busur panah saja. Hak dia seronok, dia suka sungguh busur panah yang dia gunakan. Dan setiap busur disertai bekas tanduk yang diisi beberapa anak panah. Uqbah berpesan agar harta peninggalannya ni, busur panah itu, gunalah untuk berjuang fi sabilillah. Semoga Allah menjadikan wajah seorang qari, alim dan pejuang mujahid yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani ini bersinar lagi berseri, dan jadikan kehidupannya ada faedah untuk kita yang belajar, ada kesan tempiasnya kepada semangat juang kita. Semoga Allah memberikan balasan terbaik baginya atas jasa yang pernah dilakukannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Moga-moga ada faedah yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada kesalahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Moga-moga Allah ampunkan saya dan kita semua insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nurahu wa nasrahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma anzil lana min barakatis sama' wa akhrij lana min barakatil ard. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.